Ini adalah audio siar bertajuk Tangisan Ayah di Sisi Keranda Anak, Undang Sebab Rakyat, yang disiarkan dalam portal Sinar Harian. Video tular menunjukkan seorang bapa meraung hibah di sisi keranda anaknya yang maut dalam kemalangan di Jalan Losong, Kuala Terengganu beberapa hari lalu benar-benar meruntun jiwa merak jalanan. Sukar untuk menggambarkan perasaan luluh apabila melihat seorang ayah seakan tidak mampu menerima hakikat anak sulung yang dibesarkan penuh kasih sayang pergi dalam keadaan begitu tragis. Lebih memilukan, remaja berusia 18 tahun itu dilaporkan meninggal dunia dalam keadaan kepala terputus akibat kemalangan berkenaan. Merak jalanan percaya, ramai yang menonton video tersebut turut bergenang air mata dan terkenang insan tersayang masing-masing. Lebih menyayat hati apabila bapa mendiang menceritakan yang anaknya bekerja sambilan untuk membantu keluarga sementara menunggu tawaran menyambung pengajian. Dalam suasana penuh pilu itu, merak jalanan juga tersentuh dengan tindakan seorang peniaga, Nur Harizan Hassan, yang menjadi antara saksi kejadian dan membantu menutup kepala mangsa yang terputus. Walaupun berlainan bangsa dan agama, sifat kemanusiaan yang ditunjukkan wanita tersebut cukup menyentuh hati. Apapun, merak jalanan mahu menasihatkan semua pengguna supaya lebih berhati-hati ketika berada di atas jalan raya, apatah lagi menjelang cuti perayaan Aidiladha tak lama lagi. Sentiasalah beringat bahawa setiap kemalangan bukan sekadar angka korban, sebaliknya meninggalkan luka yang mungkin tidak akan sembuh sampai bila-bila kepada mereka yang kehilangan nyawa ahli keluarga. Suara Rakyat.